Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berdasarkan tugasan yang telah diberikan, kami memilih untuk meneliti satu masalah dalam literasi membaca dengan telah membina satu bahan bantu mengajar untuk membantu murid-murid tahap 1 sekolah rendah. Hal ini kerana mereka seringkali mengalami kelemahan dalam penguasaan kemahiran membaca pada peringkat prabacaan, mekanis dan mentalis, tetapi saya akan terangkan lebih terperinci pada peringkat mekanis. Menurut United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 2017, literasi merujuk kepada keupayaan mengenal pasti, memahami dan menggunakan maklumat bertulis dalam pelbagai konteks kehidupan. Kita akan beralih pula pada konteks pendidikan. Menurut Organisation for Economic Cooperation and Development 2019, menjelaskan bahawa literasi membaca melibatkan kebolehan memahami, menggunakan dan menilai teks bagi mencapai matlamat dan berfungsi secara aktif dalam masyarakat, khususnya dalam kalangan murid sekolah rendah. Namun begitu, sebelum murid mampu memahami dan menilai teks, mereka perlu menguasai kemahiran asas membaca terlebih dahulu. Literasi membaca merupakan kemahiran asas yang menjadi tunjang kepada kejayaan pembelajaran dalam semua mata pelajaran. Kemahiran ini tidak berlaku serta-merta, sebaliknya berkembang melalui proses secara berperingkat dengan sistematik. Dalam konteks pendidikan awal, perkembangan membaca boleh dibahagikan kepada 3 peringkat utama, iaitu prabacaan, mekanis dan mentalis. Ketiga-tiga peringkat ini saling berkait rapat dan membentuk satu kesinambungan perkembangan kognitif murid. Selain itu, kegagalan menguasai mana-mana peringkat akan menyebabkan kesan langsung terhadap tahap literasi murid secara keseluruhan. Oleh itu, pemahaman yang mendalam tentang setiap peringkat bacaan amat penting bagi membolehkan guru merancang intervensi yang bersesuaian dengan tahap penguasaan murid. Peringkat prabacaan merupakan fasa persediaan sebelum murid dapat membaca perkataan atau ayat dengan lancar. Menurut Ismail Zakaria, Salmah Othman dan Eli Chong 1992, tahap prabacaan merupakan satu tempoh menyediakan murid untuk membaca. Dalam fasa ini, pelbagai aktiviti prabacaan dilakukan untuk memberikan asas kepada kanak-kanak sebelum mereka boleh membaca. Kebiasaannya, ibu bapa menjadi suri teladan kepada kanak-kanak kerana mereka merupakan orang yang paling rapat dalam persekitaran pembesaran kanak-kanak membesar. Kemahiran ini juga dapat dipupuk dan diasah secara sistematik apabila kanak-kanak mendapat pendidikan di prasekolah. Selain itu, aktiviti prabacaan ini dapat dilaksanakan menerusi aktiviti permainan seperti mengenal huruf, suku kata dan perkataan untuk menarik perhatian mereka dalam membaca. Kemahiran prabacaan dapat dibahagikan kepada 3, iaitu pengamatan penglihatan, pengamatan pendengaran dan pergerakan mata dan tangan. Kemahiran pengamatan penglihatan penting dalam kemahiran membaca. Sebagai contoh, aktiviti memadan dan arah. Hal ini kerana semasa membaca, kita sebenarnya sedang memadan huruf atau perkataan dengan bunyi yang sesuai. Selain itu, aktiviti arah juga penting dalam aktiviti pengamatan penglihatan kerana kanak-kanak perlu menyesuaikan teknik membaca dari kiri ke kanan untuk tulisan rumit. Selain itu, aktiviti pengamatan pendengaran biasanya dilaksanakan seiring dengan aktiviti penglihatan. Guru boleh memperkenalkan huruf dengan bunyinya. Akhir sekali, aktiviti pergerakan tangan dan mata merupakan proses penyelarasan antara mata dan tangan. Apabila mata melihat sesuatu, isyarat maklumat dihantar dengan sangat pantas ke otak untuk pentaksiran tindakan. Seterusnya, tangan memainkan peranan yang pantas untuk bertindak selepas menerima isyarat. Masalah yang dikenal pasti ialah murid tidak dapat membaca perkataan mudah dengan lancar kerana murid seringkali keliru huruf yang hampir sama seperti B dan D. Yang kedua, murid tidak dapat membunyikan suku kata dengan tepat. Yang ketiga, bacaan tersekat-sekat. Dan yang seterusnya, murid tidak yakin untuk membaca secara kuat. Masalah ini menunjukkan murid belum menguasai peringkat mekanis, iaitu tahap membaca yang menekankan kemahiran teknikal seperti pengecaman huruf dan penggabungan bunyi. Menurut Abdul Rasid Jamian 2016, masalah membaca dalam kalangan murid sekolah rendah kebiasaannya berpunca daripada kelemahan penguasaan fonologi dan kurangnya latihan yang berterusan.
Jika masalah ini tidak ditangani, murid akan mengalami kesukaran pada peringkat mentalis yang merupakan peringkat terakhir dalam bacaan kerana terlalu fokus kepada penyebutan dan bukan pemahaman. Bagi menyokong perkembangan literasi membaca secara sistematik, bahan inovasi yang dibangunkan ialah bijak padan, bijak membaca yang telah dianalisis berdasarkan 3 peringkat utama dalam literasi membaca. Bahan ini mengandungi gambar haiwan, kad suku kata, tali padanan serta kod QR yang mengandungi audio bunyi haiwan. Langkah yang pertama, murid melihat dan mengenal gambar haiwan yang terdapat pada papan pembelajaran seperti kambing, lembu dan sebagainya. Aktiviti ini melibatkan pengamatan penglihatan kerana murid perlu memerhati bentuk, ciri visual setiap haiwan sebelum menyebut namanya. Kemudian, guru meminta murid menyebut nama haiwan tersebut serta meminta murid untuk berkongsi pengalaman ringkas berkaitan haiwan yang mereka lihat. Aktiviti ini bertujuan untuk mengaktifkan pengetahuan sedia ada murid dan memperkukuh kosakata sebelum mereka memperkenalkan kepada simbol huruf. Hal ini kerana pada peringkat prabacaan, pemahaman makna penting supaya murid tidak hanya mengenal huruf tanpa memahami konteksnya. Langkah 2, melibatkan murid melihat dan mengenal suku kata seperti ka dan sebagainya. Dalam aktiviti ini, pengamatan penglihatan sekali lagi digunakan apabila murid memerhati bentuk huruf. Langkah ketiga, aktiviti mendengar bunyi haiwan melalui audio atau imbasan QR yang disediakan. Sebagai contoh, murid mendengar bunyi miau dan diminta meneka haiwan yang menghasilkan bunyi tersebut. Aktiviti ini menekankan pengamatan pendengaran kerana murid perlu membezakan dan mengecam bunyi dengan tepat sebelum mengaitkannya dengan gambar dan suku kata yang telah dipelajari. Saya akan terangkan langkah kedua yang merupakan langkah utama dalam peringkat mekanis. Guru akan menunjukkan gambar kucing dan bertanya, apakah nama haiwan ini? Adakah murid-murid tahu? Bagaimana cara kita mengeja perkataan kucing? Sebelum murid membalas, guru akan membimbing murid mengeja secara berperingkat. Contohnya, K, U, C, I, N, G. Kemudian, guru akan membahagikan kepada 2 suku kata setelah murid dapat mengeja perkataan kucing. KU-ku dan CING-cing. Jadi, kucing. Murid dapat menyebut setiap suku kata dan menggabungkannya semula menjadi kucing. Proses ini dapat menunjukkan murid sedang melakukan decoding, iaitu menukarkan simbol huruf iaitu gambar atau visual seperti kucing kepada bunyi miau. Aktiviti memadamkan tali daripada suku kata kepada gambar dapat mengukuhkan antara bunyi dan simbol atau dalam bahan induksi ini lebih dikenali sebagai gambar. Setelah murid berjaya menyelesaikan semua aktiviti padanan dan gabungan suku kata, guru boleh meminta murid membina ayat ringkas berdasarkan perkataan yang telah dibentuk. Aktiviti ini penting kerana pendekatan bacaan mentalis, penekanan proses pemahaman dan pembinaan makna dalam fikiran murid sebelum mereka menggunakan bahasa dalam konteks yang lebih luas. Contohnya, apabila murid berjaya menggabungkan suku kata ku dan cing untuk membentuk perkataan kucing. Seterusnya, murid diminta membina ayat mudah seperti kucing itu sangat comel ataupun saya ada seekor kucing. Melalui proses ini, murid bukan sahaja mengenal perkataan tetapi mereka juga memahami makna perkataan tersebut dan mampu menggunakannya dalam ayat yang bermakna. Aktiviti membina ayat ini juga membantu murid mengembangkan kemahiran bahasa mereka daripada tahap mengenal suku kata kepada tahap memahami dan menggunakan perkataan dalam komunikasi yang lebih lengkap. Perkara ini bertepatan dengan pandangan Noam Chomsky yang menyatakan bahawa pemerolehan bahasa berlaku melalui keupayaan mental semula jadi dalam minda manusia untuk memahami dan menghasilkan struktur bahasa. Dalam konteks aktiviti ini, murid tidak hanya menghafal atau menyebut suku kata, tetapi mereka menggunakan keupayaan mental untuk memproses makna perkataan yang terbentuk dan seterusnya menghasilkan ayat yang sesuai. Hal ini menunjukkan bahawa pembelajaran bahasa berlaku melalui proses kognitif seperti memahami makna, menghubungkan perkataan dengan pengalaman sedia ada serta menyusun perkataan dalam bentuk ayat yang bermakna. Oleh itu, aktiviti membina ayat selepas mencantumkan suku kata
bukan sahaja membantu murid menguasai kemahiran membaca, tetapi juga merangsang perkembangan pemikiran bahasa dalam minda murid selaras dengan prinsip pendekatan mentali. Pembinaan bahan bantu mengajar bijak padat, bijak membaca adalah hasil analisis terhadap masalah literasi membaca dalam aspek perabacaan dan penapasti dalam kalangan murid tahap awal. Pemerhatian menunjukkan bahawa sebahagian murid masih tidak dapat mengenal huruf secara konsisten, keliru membezakan bunyi fonem seperti K dan G, serta gagal membentuk suku kata mudah. Selain itu, terdapat murid yang menunjukkan kelemahan dalam pengamatan penglihatan apabila sukar membezakan bentuk huruf yang hampir sama, serta kelemahan dalam pengamatan pendengaran apabila tidak dapat mengecam bunyi awal sesuatu perkataan. Masalah ini menyebabkan murid tidak mampu membina hubungan yang kukuh antara grafem dan fonem sekaligus menghalang perkembangan ke peringkat bacaan mekanis. Berdasarkan analisis tersebut, BBM ini direka bentuk dengan pendekatan multisensori bagi mengatasi kelemahan yang dikenal pasti. Aktiviti mendengar bunyi haiwan pula mengukuhkan diskriminasi auditori dan membantu murid mengenal pasti bunyi awal perkataan. Proses memadankan suku kata dengan gambar melibatkan koordinasi pergerakan tangan dan mata yang penting dalam perkembangan awal kemahiran membaca. Aktiviti melihat gambar haiwan bertujuan merangsang pengamatan visual dan mengaktifkan pengetahuan sedia ada murid. Seterusnya, pengenalan suku kata membantu membina kesedaran fonologi melalui hubungan simbol dan bunyi secara langsung. Secara ketika, pembinaan BBM ini bukan sekadar untuk menarik minat murid tetapi merupakan satu intervensi berfokus yang dirancang berdasarkan punca masalah sebenar dalam perabacaan. Pendekatan ini selari dengan pandangan Mary Clay yang menekankan bahawa membaca ialah proses membina makna melalui penyelesaian masalah bahasa. Dengan mengukuhkan asas perabacaan secara sistematik, BBM ini berfungsi sebagai langkah pencegahan awal bagi memastikan murid tidak terus ketinggalan dalam perkembangan literasi membaca. Kami telah memilih untuk membina bahan bantu mengajar ini kerana memenuhi beberapa ciri penting. Yang pertama, selari dengan peringkat mekanis. Bahan ini menekankan pengecaman huruf, pembunyian suku kata dan penggabungan perkataan. Yang kedua, pendekatan multisensori. Multisensori yang terlibat dalam bahan ini melibatkan audio seperti QR code, visual iaitu gambar haiwan dan kinestetik memadankan tali. Perkara ini dapat membantu murid memahami secara lebih jelas dan konkret. Yang ketiga, dapat meningkatkan penlibatan murid. Murid akan lebih aktif kerana mereka terlibat secara langsung dalam aktiviti ini. Aktiviti ini dapat dijalankan dalam kumpulan kecil atau secara individu. Penggunaan bahan bantu mengajar ini adalah untuk mengatasi masalah murid yang cenderung menghafal perkataan tanpa memahami cara perkataan tersebut dibentuk. Terdapat murid yang boleh menyebut nama haiwan dengan betul tetapi keliru apabila diminta memecahkan ataupun membina semula perkataan kepada suku kata. Keadaan ini menunjukkan bahawa mereka belum menguasai struktur bahasa secara mendalam dan masih bergantung kepada ingatan semata-mata. Assalamualaikum anak murid. Cikgu, kesalahan cikgu. Kamu semua tengah bincang apa? Tak, saya cerita kat Syamira pasal pergi kantin tadi. Oh, Dia kata dia jumpa. betul? Okey, tak apa. Yang tu lepas kelas kita bercerita. Sekarang cuba teka cikgu bawa apa. Nampak tak? Nampak Cikgu warna bawa- coklat cikgu. Nampak warna coklat? Papan. Papan. Cuba teka. Tahu lah cikgu. Tak boleh nak fikir lagi. Okey, sekarang tada! Cikgu ada bawa satu permainan. Cuba baca tajuk ni. Bijak, padan, bijak, membaca. Bagus anak-anak murid cikgu. Okey, sekarang cuba teka. Apa haiwan dekat sini? Kamu semua kenal tak haiwan-haiwan ni? Saya kena ni. Ni, comel. Kat rumah ada. Kucing. Oh, kamu semua ada bela kucing ya? Ada. Okey, sekarang tahu tak cara nak main? Tak tahu lah Okey. cikgu. Sekarang, kamu semua nampak gambar kucing kan? Yang tu gambar apa? Bek kambing cikgu. Buat pandai. Kamu semua pernah tak tengok kambing ni dekat mana? Mana Saya ada tengok dekat kenduri kahwin. Kenduri? Saya makan. Oh, Ya. Cikgu, saya nampak dekat Zoom cikgu ada banyak. Oh, awak pergi zoo dengan siapa? Dengan abang saya. Oh, dengan abang awak. Okey, sekarang kita ada permainan tau. Ada gambar. Ini apa? Pernah tengok tak? Biasanya dekat, kalau biasa emak-emak beli barang, ada QR. Ini panggil QR. Ini suku kata. Okey, sekarang kita akan main permainan ni. Boleh bermain individu tau. Cikgu akan bagi getah. Kamu akan padankan gambar ni
dengan perkataan. Tapi sebelum tu, QR ni mesti ada sebab dia cikgu letakkan. Betul tak? Betul. Dan QR tu ada apa cikgu? Oh, dalam QR tu ada bunyi haiwan. Macam bunyi kambing, bunyi kucing, bunyi lembu. Kamu semua tahu tak berkenaan bunyi haiwan-haiwan ni? Tahu kot cikgu. Tahu. Okey, sekarang cikgu akan imbas QR code ni dulu. Kita nak dengar bunyi ni cikgu? Nak dengar bunyi kucing je? Atas lah dulu. Yang ni dah. Okey. Kita bagi adil, kita mula dari atas je. Dah. Itu kambing kan? Ya, kambing. Kambing. Kejut saya cikgu. Cikgu pun terkejut sebenarnya. Tapi tak apa. Okey, kambing. Kamu semua boleh tak eja kambing? Boleh cikgu. Cuba ni je. K-A. Tak apa. Mula-mula, eja bersama cikgu boleh? Boleh. K-A K-A M B B I I N N G. G. Kambing. Kambing. Ikut cikgu semula. K-A-M kam, K-A-M kam. B-I-N-G bing. B-I-N-G bing. Kambing. Kambing. Okey, sekarang cikgu bagi getah. Nah, Amalin saya bagi 3 lah. Syamira saya bagi 2. Kenapa cikgu bagi saya 2? Sebab cikgu sayang saya. Cikgu ambil 1 lah. Cikgu ambil 1. Kamu berdua dapat 2. Jadi adil. Okey, tadi kita dah eja kambing kan? Betul. Okey, boleh pilih dulu perkataan dekat bawah ni. Kambing. Kam, mana bingnya? Kucing. Ni bing. And bing. Ambil Syamira. Syamira padankan dekat sini. Oh. Okey, tampal. Jangan. Sabar ya. Okey, ambil getah. Mana gambar kambing? Tu. Suaikan. Syamira pernah suaikan tak? Pernah cikgu. Dalam kertas kan? Okey. Ni Ni getah cikgu. tak apa, cikgu buat kelainan. Okey. Pandai. Okey, Amalin. Gambar kedua. Amalin nak gambar apa? Okey, kali ni cikgu bagi Amalin pilih. Saya dah pilih kucing tapi cikgu tak imbas. Jadi saya nak pilih yang ni pula. Katak? Okey, cikgu akan pilih katak. Tahu tak punya apa tu? Tahu? Punya apa? Ini katak. Okey, pandai. Tahu tak eja katak? Eja sama-sama boleh tak? Okey, kita eja sama-sama Syamira pun ikut. Okey. K-A-K K-A-K T-A-K tak. T-A-K tak. Jadi, Katak. pandai. Mana K? Mana K-A-K dekat sini, Amalin? Okey. T-A-K tak, mana dekat bawah ni? Ni cikgu. Okey, ambil. Lepas tu letak dekat sini. Okey, bagus. Kemudian, Amalin padankan gambar katak ni dengan perkataan. Macam Syamira buat tadi. Pandai anak-anak murid cikgu. Okey, itu sahaja kelas pada hari ini. Semua seronok tak? Seronok. Cikgu ada lagi satu. Tahu nanti lagi satu. Tak apa, lepas ni kita Syamira bagi dekat kawan-kawan yang lain ke? Boleh cuba? Okey? Setelah Okey. murid dapat mengenal pasti gambar, mendengar audio serta telah padankan gambar dengan suku kata yang sesuai, murid dapat membina ayat untuk menguji kognitif dan mentalis mereka. Contohnya, perkataan kucing yang selaras dengan gambar kucing. Jadi, murid dapat membina ayat yang mudah seperti, ini kucing saya. Itu menunjukkan murid telah mencapai peringkat mentalis dalam literasi membaca. Sebelum berakhir video kami ini, kami akan jelaskan berkenaan kelebihan dan kekurangan produk yang kami hasilkan. Kelebihan yang pertama adalah bahan bantu mengajar ini sesuai untuk murid yang lemah dan sederhana kerana terdapat gambar, audio dan juga perkataan yang memecahkan suku kata. Kalau dapat lihat, BBM yang kami hasilkan ini lebih memfokuskan terhadap 2 suku kata. Jadi murid dapat memahami dan dapat bermain secara seronok dan mereka dapat padankan juga setiap gambar dengan perkataan yang sesuai. Kelebihan yang kedua, bahan bantu mengajar yang kami hasilkan dapat digunakan semula untuk aktiviti yang lain kerana setiap perkataan ataupun suku kata mengandungi microtape. Jadi kita boleh mencabut dan menukar dengan suku kata yang lain. Saya setuju dengan Pia dan Amalin. Seterusnya untuk kelebihan yang ketiga,
BBM ini hanya menggunakan kos yang rendah sahaja tanpa perlu mengeluarkan duit yang banyak. Kerana BBM ini menggunakan daripada bahan yang terpakai seperti kotak, kertas dan juga getah. Namun, di sebalik kelebihan pada BBM ini, terdapat juga beberapa kekurangan. Contohnya, kandungan bahan terhad. Sebagai contoh, kita dapat lihat pada bahan bantu mengajar ni hanya memuatkan 5 suku kata dan juga 5 gambar. Jadi, tiada kepelbagaian dalam aktiviti ini. Bagi penambahbaikan bahan bantu mengajar yang telah kami hasilkan, kami perlu menukar huruf besar kepada huruf kecil dalam penggunaan suku kata kerana suku kata yang kami gunakan merupakan kata nama am. Seterusnya, kekurangannya di sini ialah BBM ini tidak sesuai untuk murid darjah 6, darjah 5 dan juga darjah 4 iaitu di tahap 2 kerana BBM ini hanya menguji ataupun memfokuskan kepada suku kata sahaja tanpa melibatkan pemikiran yang tinggi iaitu pemikiran yang sahaja daripada kami. Terima kasih.